Alright guys, sekarang kita akan mulakan kita punya mod dekat Toyota GR Yaris yang aku baru je dapatkan ni. So benda pertama sekali yang aku akan buat adalah tune engine. Tapi bukan benda tu yang kita kena buat sebenarnya, sebab kita nak buat benda yang praktik sikit, yang kita guna hari-hari dan juga kita tak rasa panas sangat, especially cuaca KL ni bukan main-main. So macam yang korang nampak sekarang ni kan, aku punya tinted, cermin, semua sangat-sangat clear, bagus, tapi dia tak privacy sangat dan juga dia tak reflect cahaya dan juga haba. So dekat situ tak kira lah kalau korang ada aircon yang paling kuat ke apa ke, tinted ni penting untuk privacy dan juga dia reflect UV light ataupun IR macam tu. Alright, so alright, apa yang kita akan buat macam yang aku tunjukkan dekat korang sekarang ni. Nampak? So ni kereta GR Yaris dengan tinted yang basically zero. So langsung tak ada tinted macam yang korang nampak dekat sini. So kalau ada orang kat dalam, orang akan tahu. Dan juga kalau aku letak barang apa-apa dekat dalam, orang akan tahu. So dekat sini aku kena tinted juga, walau macam mana pun tau. Kita tak buat apa-apa lagi. Mungkin korang dah nampak aku ada beli rim kereta ni kan. But the main thing yang aku cakap, aku takkan bawa kereta ni pergi ke mana-mana sangat kalau dia tak ada tinted, sebab aku tak suka kalau kereta tak ada tinted. Benda yang tradisional juga dalam channel ni, kalau ada kereta baru kita akan bagi dia sedikit hadiah ataupun jajan lah. So benda apa tu? Dua benda ni. Satu RFID yang biasa korang gunakan dan juga satu Tashengo yang special edition daripada Continental. So tak ramai orang ada Continental punya Tashengo tau. Benda ni printed je. But thanks kepada Continental sebab bagi aku punya Tashengo card untuk kereta GR Yaris aku ni. Alright, so aku punya RFID dah install dah dekat sini. Aku tunjukkan dekat korang dekat mana aku install. Macam biasa 5cm daripada atas dan 5cm daripada sisi. So dia akan sentiasa always lipat. So far setakat ni tak pernah lagi ada problem untuk install untuk pergi dekat mana-mana tu. So aku sangat recommend. Ada je aku nampak orang install dekat belakang nombor plate lah, dekat lampu lah, tapi aku nampak benda tu macam like tak semua praktikal tau. So nak tak nak, aku rasa yang tu je tempat yang sesuai, yang cantik untuk sebuah kereta. Alright, sementara kita dah install RFID lah kan, aku rasa kita unbox dulu kat Tashengo ni supaya korang sendiri boleh tengok macam mana rupa dia Tashengo yang yelah Continental ni bagi kan. So ini dia guys, inilah dia Tashengo daripada Continental. Yang ni aku tak sure dia sebenarnya QR untuk apa, tapi inilah aku punya card and aku tak sure aku boleh tunjuk ke tak nombor siri ni. Aku rasa macam tak boleh tunjuk kot, but aku dah top up, so boleh guna macam biasa. Yang tu kena dengan yang ni kena dengan aku punya e-wallet. So persoalannya dekat sini, adakah aku akan tinted gelap je kereta ni? Jawapan aku, kereta ni akan pakai tinted yang unik sikit, yang special sikit, yang lain sikit. Sebab apa? Dulu memang aku buat kereta aku tinted warna gelap je tau. But untuk kereta JDM ni, UKDM lah kan orang semua komen, aku akan buat tinted yang special sikit tau. Sebab apa? Aku tak nak nampak sama. So kita tengok dulu profil kereta ni. So ni apa yang korang nampak ni basically stock. Daripada kilang memang dibagi macam ni, memang dijual macam ni. Belakang ni aku perasan dah gelap dah, tak nampak apa dah dekat dalam tu. Nampak? Aku tak boleh nak tembus tau. Even kalau aku suluh lampu pun tak tembus. And aku perasan lagi dekat bahagian sisi ni gelap juga. Korang tak akan nampak apa-apa kalau aku suluh dekat dalam macam tu. Yang cerah cumalah bahagian cermin driver dan juga passenger dan juga tinted depan windshield ni. Ni je yang korang akan nampak betul-betul clear. So dengan benda tu aku hanya buat tinted depan, windshield dan juga passenger dan juga driver punya side. And kalau kau nak tahu lah kan, ni normal punya setup untuk kereta 2 pintu. Aku dah own banyak kereta 2 pintu. Ni normal punya setup yang diorang jual dekat korang. Alright, so kita akan cari kedai yang boleh bagi kita tinted yang bagus, tinted yang aku nak dan juga tinted yang cantik. Alright,
bagi kena sikit dengan warna merah macam ni. And je lah, to spoil sikit korang punya surprise, kita akan tinted colour dekat windshield kereta. Alright, so kita tengok macam mana, cantik ke tak. Alright, so jom kita cari kedai tinted yang boleh bagi kita colour merah chameleon. Alright guys, dah siap. Sekarang aku akan tunjukkan dekat korang hasil daripada tinted yang aku dah buat tau. So, inilah dia tinted yang aku dah pasang. Korang boleh perasankan warna dia cukup cantik tau. So, warna yang aku pilih dekat sini sebenarnya warna merah. Tapi dia bukan merah biasa, tapi dia adalah merah chameleon. Sebab kalau kereta konti contohnya kan, kereta-kereta contohnya macam Proton lah kan, Proton Imas tak sesuai sebab dia terlalu fancy. Tapi yang ni aku nampak macam like dia kena tau dengan kereta ni, dengan cat warna merah, pairkan dengan tinted yang warna merah macam ni juga. So aku rasa aku sukalah dengan looks GR Yaris yang baru ni kan. And kalau kau nak tahu, warna merah dekat sini sebenarnya warna red chameleon. Dia bukan warna merah biasa. So that's why dia nampak merah yang unik sikit. Kalau korang ke bawah sikit, dia macam warna kuning ataupun warna orange. Bila korang ke atas macam tu, dia tukar warna merah. Nampak? And nice kan? So sebenarnya warna macam ni bukan baru. Dia dah lama dah sebenarnya. Dulu tinted macam ni selalu aku nampak pakai dekat kereta Proton Wira. Golongan-golongan geng-geng Wira ni jangan marah aku. Aku selalu nampak dekat korang punya kereta komen kalau korang pun buat warna tinted yang sama. Sebab aku rasa kereta Wira paling popular lah yang aku nampak pakai tinted style macam ni. Tapi ni je baru-baru naik tinted ni dekat kereta-kereta JDM yang lain lah, boleh kata macam tu lah. Dia bukan apa sangat, dia just nak nampakkan lawa je. Alright. And ada satu benda yang aku nak kena explainkan dekat korang. Kereta ni kan, walaupun dia tinted chameleon dekat depan, dia tak sepenuhnya tinted chameleon. Sebagai contohnya tengok side ni. Sebab side ni aku just tinted warna hitam biasa je. Sebab belakang ni asal macam aku cakap kan, dia dah warna hitam dah. Kat sini takkanlah aku nak buat chameleon. So macam tak kena. Kalau aku nak buat chameleon, better aku buat semua. Betul tak? So that's why aku cakap. And ada sikit lah benda yang dia pasang tak berapa nak kemas. Tapi benda ni aku boleh buat sendiri je. Panaskan sikit, urutkan dia sikit, dia dah hilang dah dia punya bubble. So tapi mungkin kena jemur lagi nak bagi hilang bubble-bubble yang kecil macam ni. So aku rasa dia punya kerja pun not bad lah. In terms of dia punya cutting dekat sini, tak ada nampak kosong ke blank ke, tiba-tiba ada warna cerah ke, tak ada. And boleh nampak kemas lah, other than bubble-bubble yang kecil macam ni. Aku rasa aku kena jemur lagi lah nak bagi dia hilang bubble-bubble kecil macam tu. Belah sini pula sama je, warna hitam macam biasa. Dan sekarang aku kena explain dekat korang kenapa aku buat macam ni. First, aku tak nampak orang lain buat benda yang sama. Kebanyakannya orang letak warna biru tau. Sebab tu yang common boleh kena dengan warna sebuah kereta. Tapi merah ni kurang sikit. Mungkin sebab dia terlalu menonjol. Kenapa korang nampak kurang menonjol dekat aku punya kereta? Satu je sebab dia. Sebab cat ni dia warna merah. So bila dia pairkan dengan chameleon merah macam ni, dia tak nampak obvious sangat. Dia tak nampak fancy sangat. Dia nampak macam biasa je. Faham tak? So that's why aku cakap merah ni memainkan peranan. And aku punya tinted ni pun dia tak gelap sangat tau, tapi dia tak terang cerah sangat. Contohnya, so bila kegelapan tu aku pilih 70%. Aku sebelum ni dah pernah buat 70% and aku tak suka. Aku lagi prefer 50 dekat depan. Sebab apa? Waktu malam aku tak nampak.
So that's why aku kalau boleh tak nak ambil yang ni. Tapi abang tu cakap sebabkan tinted ni agak clear tau. So that's why aku ambil je apa yang ada. Bahagian sisi ni 70%, still illegal. Tapi itulah nak buat macam mana. Nak bagi nampakkan kereta ni cantik, terpaksalah pakai tinted sikit. Tapi kalau kan nampak je dekat dalam tu, kat situ kerusi, gear, steering, nampak je sebenarnya kan. And how clear is clear dekat dalam ni 70%. Aku tunjukkan dekat korang. Nampak? Clear gila babe. Dalam nampak terang-terang alam. Nampak tak? So dia tak affected. Even aku rasa 70% yang ni lagi gelap daripada yang ni. Ni 70%, yang ni pun 70%. Kalau aku tutup pintu, orang boleh nampak kat situ. Sini lagi gelap daripada yang depan. So apa yang buatkan dia macam clear dekat dalam? Katanya sebab dia tinted HD. So tinted HD dia akan nampak jelas. Kalau tinted yang murah biasanya korang pilih 70%, dia akan gelap dekat dalam. So itulah dia yang aku boleh ceritakan dekat korang. So far pengalaman aku sukalah. And aku puas hatilah dengan hasil kerja daripada UV Cool ni. Sebab inilah dia yang aku nak selama ni bila aku fikir pasal sebuah kereta JDM lah kan. Nama kedai yang buat tinted ni UV Cool tau. So dia ada a few lagi cawangan. And aku sukalah bila dia kata kawasan dia tak ada tapi dia ambil dekat kawasan lain, so that aku dapat letak dekat kereta ni. And harga kos yang aku buat ni juga sebenarnya tak adalah mahal sangat dan tak adalah murah sangat. Sebab yang depan ni saja, tak silap aku, dia harga dia dalam RM600 depan ni saja. Dan dia ada seramik so that dia lagi sejuk. And dia tak perlu onkan aircon kuat sangat. Dan dekat bahagian sisi tu pula harga dia dalam RM100 je. Tapi yang ni aku ambil yang ada seramik. So satu ni saja RM100. Belah sana RM100, jadi RM200. 678. So dekat situ RM800 hasil tinted tepi dan juga depan. A bit costly, tapi nak buat macam mana, itulah macam mana aku nak dapatkan tinted yang chameleon dan juga gelap macam ni. Mungkin ada orang question lah, Fazli, tak elok lah kan buat tinted macam ni sebab dia tak ikut spek JPJ. Kalau kau nak tahu lah kan, kereta ni akan ada macam like budak akan duduk, so bukan lelaki. So actually gelap ni perlu juga untuk keselamatan. Kalau ada bag ke dekat dalam, so that orang tak pecahkan. Tu yang penting sebenarnya bagi aku. Saman sikit, banyak sikit tak ada apalah, aku okey lah. Sebab at least aku nak orang dekat dalam ni selamat, barang aku orang tak curi dan orang tak ambil. Tu je sebenarnya niat aku. So sekarang aku nak korang sila komen apa lagi yang patut aku buat dekat kereta ni, dan apa lagi yang patut aku tambah so that dia nampak lagi kemas. Cuba korang komen, aku nak tahulah. Alright, so sekarang komen dekat bawah apa pendapat korang dengan tinted yang aku dah buat ni. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so make it smiling. I'll see you guys on my next video. Bye.